Hari Raya Aidilfitri di bulan Syawal. Semoga lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bersiaran dalam podcast tentang santai-santai bersama saya, Afi Arifin, Fayan Husanda, dan juga ini host kita yang kedua, Kak Hana, dan inilah host kita yang ketiga, Abang Modal. Jangan kita modal tak? Okey, hari ini kita bersama dengan seorang usahawan daripada Semenyih. Kita datang hari ini di Maidan Semenyih yang diberi nama Kak Mas. Okey, so kita straight to the point ya Kak Mas ya. Kak Mas, saya nak tahu lah sedikit pasal akak sendiri. Apa yang akak sekarang sedang usahakan, sejarah tentang akak dalam dunia usahawan. Okey, mula-mula bertapaknya perniagaan saya Nur Zamani Rezeki ya. Daripada Pundang ya. Meniaga di Kampung Pundang Tanjung Serpat. Mula-mula asalnya saya bekerja di Nata di Poker ya, Happy Alliance sebagai seorang halal ya, pegawai halal. Lepas tu kita kena dilanda COVID. Bila dilanda COVID yang pertama, saya diberhentikan kerja, bukan diberhentikan kerja, dicutikan selama 6 bulan. Bila 6 bulan dicutikan, saya mula terfikir nak makan apa. Sebab COVID kan, tak boleh nak keluar sana, kena kurung bagai semua. Betul tak? Masyarakat dicutikan ni masih apa? Diberhentikan ke ataupun sekejap pasal orang Memang kerja? kerajaan ni kerajaan memaklumkan COVID yang pertama memang semua swasta cutikan pekerja dia selama 6 bulan. 6 bulan, okey. Bulan pertama saja bergaji dan bulan kedua tu kita kena cari sendiri. Maknanya daripada 2 sampai bulan ke-6 tu memang tak ada gaji langsung? Saya tak ada gaji. Guys tu datangnya tercetusnya akan nak something. Ya. Dengan bermulanya dengan 2 tiang. 2 tiang, lepas tu saya guna Kenopi. Asalnya saya meniaga burger saja, burger samurai. Burger saya memang lain pada lain. Samurai burger samurai. Sos dia buat sendiri. Dia ada dalam pasaran. Jadi itu yang tercetus dengan nama burger samurai. Dan sikit-sikit saya buatnya mie goreng. Lama-lama sambutan saya tak boleh nak terus direct jual. Kini meniaga di dalam terkurung. Maknanya saya buat online, hantar rumah ke rumah, dan suami saya akan bantu saya lah. Anak berapa? Anak saya ada 3, 2 dah berkahwin, 1 tinggal seorang lagi lah, ada jannah. Aduh, kecil sangat lah. Bukan lelaki. Salina anak ada 3. Suami anak ada berapa? Suami dengan anak dia 3 je lah. Jadi 6 lah. 3 saja. Bukan 6. Salina 3, suami dia ada 3. Memang ada. 3 saja. 3 sahaja. Dia kan kena campur suami, isteri, 3 anak. Okey. Macam gitu. Lain macam. Okey, lepas tu kita pun berniaga terkurung namanya kan. Tak boleh nak apa semua. Start daripada situlah, daripada sikit-sikit saya kumpul modal, keuntungan tu saya kumpul sikit-sikit. Janji anak dan keluarga semua dapat makan. Sebab pun tak ada bantuan ya, masa tu saya tak dapat bantuan sebab baru lagi duduk di tempat baru ya, di tempat baru di Selangor. Jadi dengan berkat usaha, dengan perniagaan makanan dan minuman asalnya, menjadi sikit-sikit menjadi besar. Daripada kumpul duit dia sikit-sikit tu lama saya buat sikit, naik bumbung sikit, naik tiang sikit, lama-lama tu berapa tahun? 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan tu saya dah dapat naikkan lagi bumbung. Lepas tu saya dah dapat beli meja kursi. Ini agak start terus daripada nama mula tepi jalan tadi. Tepi jalan, 2 tiang. 2 tiang biasanya masih dari Kenopi, dan sekarang ni alhamdulillah ada bangunan sendiri lah. Ada bangunan sendiri, alhamdulillah. Dan juga ada bantuan daripada YB kita, YB Datuk Borha bin Amal Shah, bantu saya untuk saya punya YB? Kita ada buat YB Borhan. Along tu ada? Along bantuan lah. Saya tak guna along. Dan Angah ada lah kan? Angah pun tak ada. Ulung ada lah. Tapi semua tak ada. Cuma daripada modal tu, asalnya modal tu saya meniaga modal RM100. Okey. Burger saja, modalkan burger saja RM100. Okey, yang 100 lah.
Yang 100 lah. Duit. Pinjam 100 Pinjam RM. 100 modal. Pinjam 100 dapat 1,000. Oh, baru. Maknanya daripada modalnya 100. Okey, okey. Burger. Modal burger tu 100, lepas tu lama-lama kita kumpul. Kumpul, lepas tu dapat penambah baikkan sampailah jadinya sebuah kedai daripada warung jadi sebuah kedai. Okey. Jadi masih lagi kita pakai nama Warung Nur Zamani kerana itu asal dia. Warung apa dia? Nur Zamani Rezeki. Warung Nur Zamani Rezeki. Ingat tu tau? Dalam Kundang, Kampung Kundang. Ya. Bermacam-macam ada. Kalau nak try datang, okey. Masakan Melayu tu aja nak. Dia masakannya Selangor campur Negeri Sembilan dah. Dianya kalau orang nak makan podeh kena kobar podeh. Kena coba tu. Nak podeh kena kobar juga kan. Sebabnya dianya medium dia tu memang podeh. Makanan Selangor dengan Sembilan lah. Ya. Okay. Kalau saya Kedah tak payah makan tak? Kalau orang Kedah datang mai ke dia selalu makan apa? Ikan kasam kan? Masam. Ada ikan kasam ada. Kita import daripada Boleh makan lah, maksudnya orang luar boleh makan lah. Okey, Kedah Selangor je. apa ni apa ni? Kalau antara kau panggil resis, kalau antara negeri Kasus. Jadi ini orang Negeri Sembilan dengan Selangor lah. Orang mana apa tak? Balik. Dia kalau orang Kedah mai Malaysia boleh datang. Malaysia boleh datang. Tapi kalau orang Kedah mai, kita pun boleh habaq aku taruh. satu Malaysia. Satu Malaysia. Malaysia. Pelancong luar ada pernah datang? Ya. Pelancong luar negara pernah datang? Bangladesh ke? Foreigner lah. Foreigner ada datang. Foreigner yang dia datang makan kat kita. Contohnya kalau daripada Bangladesh ni dia nak masin lebih. Bukan saya lah. Bangladesh. Bukan saya lah. Selalunya Bangladesh ni kalau kita dah buat nasi goreng kan, nasi goreng kalau kita dah buat, dia akan minta extra garam. Patutlah Bangla ni selalu dalam bas tu. Bukan dia minta. Garam begitu dia padukan nasi. Bukan dia minta bawang. Bukan minta orang tak? Ya. Allah. Bangladesh dia akan minta garam untuk tabur kat atas nasi. Ada cara lah, ada cara. Ada cara. Kalau Pakistan dia okey je. Okey. Kalau Bangladesh dia akan extra garam. Tak tahu kenapa saya makan garam. Wah, makan garam macam tu kan? Dia orang Kelantan suka pedas-pedas. Macam Bangladesh suka asin-asin. Macam tu pula. Lebih kurang begitu lah. Macam kita lah Kelantan kan goreng manis. Manis. Negeri Sembilan ni podeh. Selangor ni dia biasa je. Macam ada tradisi masakan pun ada tradisi. Macam kat Selangor kebanyakan Jawa. Kat Jawa kita kenalah belajar masak apa? Nasi ambeng. Macam tu kan. Jadi macam kalau Negeri Sembilan ni kalau masakan ni selamat sejati. Tapi saya buka warung Nur Zamani Rezeki ni ala-ala Tom Yam. Okey, faham. Dah campur pula Waktu buat operasi berapa tak? Selalu orang apa ni kedai kat ni? Buat operasi waktu ni pukul berapa? daripada pukul 11.30 pagi sehingga pukul 12 malam. Okey, faham. So, sejak hari je apa tak? Macam masakan Tom Yam tu. Kita kalau ada pun udang dengan sotong sebabnya kita dalam kampung Kerang, kan. Kerang ada kalau orang Saya nak pergi teka-teki pasal kerang. Teka-teki tak? Kalau kerang di laut. kalau kerang di laut, kenapa tak di darat? Kerang. Memang kerang Kenapa bukan di sungai? bukan di sungai kerana kerang kan nak air masin. Dia kalau tak ada air masin, kerang cepat busuk. Salah. Kerang di laut. Asam di darat. Tak boleh darat. Kalau dia darat dia jadi kering. Kalau di darat, tapi kan kalau setahu saya kerang dan air laut tak ada. Dia kena cari kutik kering. So, apakah progres akak yang bercambah daripada satu modal bisnes akak? Okay, dalam satu modal bisnes saya tu asalnya burger samurai. Lepas tu saya memperluaskannya lagi dengan menu yang lebih special. Kita buat nasi ayam geprek. Okey. Lepas tu kita ada lagi bakso. Kita ada lagi rojak mi. Rojak mi special dekat Kak Mas ni sebab kuah rojak dia tak sama dengan mamak sebab kita bukan mamak.
Okey. Jadi rojak mi kat Mas lah. Memang homemade kan? Dia Buat homemade. sendiri resepi ke Semua apa? resepi Okey. sendiri. Kita tak ada resepi yang cetak rompak ke apa, tak ada. Kebanyakannya nasi ayam geprek, ayam goreng crispy spicy tu, tepungnya kita olah sendiri, tak ada kat pasaran. Jadi bila orang makan tu, dia ala-ala McD lebih pada McD. Okey. Macam tu. Macam ayam geprek tu, hidangan dia tu, apa hidangan dia? Okay, kalau nasi ayam geprek, selalunya nasi putih, ayam geprek, sambal dia dan juga sayur salad dengan timun. Tapi kalau kat tempat warung Kak Mas, kita put the extra sup kosong lagi kita bagi. Okey. Kita bagi lagi tambahan sup kosong. Kalau dia orang nak makan pedas lagi, kita boleh bagi lagi sambal kicap. Okey. Ayam gepuk dah. Kita panggil ayam geprek. Ayam gepuk, ayam geprek sebenarnya sama. Sama je. Nama lain lah. Nama je lah. Nama je dia bagi. Sebab ayam gepuk tu negeri lain. Ayam gedebuk tu tak? Ayam gedebuk tunggu ayam kena kelengit. Tunggu ayam kena kelengit, dia jadi gedebuk kat dalam minyak. Dalam minyak kelapa kita tu, bila panas dia gedebuk, musik wah macam tu kan. Dia macam burger. Kan akak cakap burger apa tadi? Burger samurai. Dalam burger tu, daging tu akak buat sendiri ke ataupun memang dah ada? Kita guna ramli juga. Cuma sos samurai tu kita buat sendiri. Sos tu kita buat sendiri, kita olah sendiri, dapatkan satu taste mana ibarat samurai tu dia punya power tu ninja. Samurai warna hitam kan? Dia warna hitam kan, lepas tu dia ganas. Maknanya bila ganas tu maknanya dia pedas. Bila makan dia ada rasa pedas, ada rasa manis. Ingatkan masa nak masak dia panas sikit. Sos tu hitam seperti samurai. So, saya boleh tahu ada dua sos, satu sos samurai, satu sos kungfu. Dulu zaman saya duduk di Negeri Sembilan, saya duduk di LBJ, famousnya burger samurai dan burger kungfu. Burger kungfu sos dia warna putih. okey. Samurai kungfu. Samurai warna Kenapa tak? hitam, sos warna putih. Sebab silat ni banyak nak warna. Ada banyak buah. Tapi betul. Wah, okey. Kau dah ada kungfu dengan Cina. Samurai ni dia pakai hitam macam ninja. Yelah, nampak macam anak-anak kat India kan. Jadi kan dah terkenal bila burger samurai je. Tapi samurai tu tahun yang saya buat tu, tahun tu dah lama. Satu ketika dulu memang ada satu pegawai daripada satu, saya tak perlu sebut, datang kat tempat saya untuk beli resepi. Saya tak jual resepi tu. Saya mula-mula memang pakai samurai. Tak lama tu dah dengar dah samurai tu. Sebab kita taklah sebab saya tak nak jual resepi tu, sebab saya tak boleh guna lagi resepi tu, sebab saya akan makan royalty. Tapi saya fikir bila sampai satu tahap nanti samurai tu akan tenggelam dan saya pun tak boleh lagi nak guna resepi. Apa yang saya akan dapat pada royalty? Saya fikir macam tu kan. Fikir panjang. Saya tak jual resepi saya. Saya tak jual resepi saya sampai dah sekarang ni saya cuma resepi saya dan dengan anak buah saya di Sembilan lah kan untuk teruskan legasi samurai burger ni lah sos dia. So sos dia ni memang kalau pergi kat tempat saya memang dia akan cari burger samurai, dia akan pergi kat tempat saya. Sebab sos tu je. Sos tu saya buat sendiri. Sos ni boleh saya ibaratkan lah, dia bila masuk dalam mulut tu, Dia memang lidah kita tu ibarat kena cincang kan tu. Betul tak kan? Betul kan? dia akan tinggal. Tapi jangan risau ya. Masuk dalam mulut kita tu bukannya dia cincang lidah kita sampai dalam tak. Kita punya lidah tu, dia rasa macam lagi. Dia akan repeat lagi. Ya. Ada dekat mana-mana. Okey. Ada buat catering tak? Catering untuk Catering kita ada untuk masak-masakan ni lah, yang tempah-tempahan macam biasa je lah kan. Tapi tak adalah tempah burger. Burger tak ada tempah lah. Macam masakan biasa tu semua kita ada buat. Lepas tu kita ada juga pelbagai menu. Sebenarnya di Warung Nuzul Manik Rezeki ni pelbagai menu. Dia ada tom yum, dia ada mi kari. Mi kari kita tak ada buat restock, tapi bila orang minta kita akan buat on the spot. Okey. Semua benda on the spot ni kita bila masak panas-panas. Seperti kedai Thailand juga ada kungfu, ada hailam, ada bandung, semua ada. Sebelum catering tu kawasan air mana boleh cover? Kita area Tanjung Sepat je. Area Tanjung Sepat je, sebabnya memang kita tak keluar lagi. Kita ambil yang dalam area Tanjung Sepat je. Catering itu pun bawah 1,000.
Seribu teks. Sarawak Oh, seribu teks. Okey. Sebab kelengkapan dia tak lagi tak banyak lagi kan. Jadi itu yang kita buat bajet dia bawah 1000 pack saja. Lepas tu bila saya dah berkembang apa semua, perniagaan, kedai makan apa semua, ada datang seorang hamba Allah bagi saya lagi satu bisnes, iaitu bisnes pakaian Alhamdulillah. kat rumah. Saya kenapa tak nak orang semua tanya kenapa tak nak ambil kedai kat luar apa semua. Pakai apa? Baju untuk baju Muslimah, ada baju baru lah, baju baru lah. Baju baru daripada Okey. butik, daripada dulu tak bandar tau. Memang daripada butik, tudung-tudung, pakaian apa semua, tapi kita buat dekat rumah. Tapi kenapa orang tanya saya kenapa tak ada buat buka kedai? Bukannya saya tak nak pergi ke kedai lain ke apa, sebab saya senang dengan rumah, dengan warung kedai makan dekat. Sebab saya tukar masak, saya bos tu saya tukar masak sekali. Okey. Jadi saya senang nak lari kepada orang nak tengok pakaian apa semua. Jadi sambil-sambil tu pun saya buat live. Okey. Saya buat affiliate, saya buat live untuk tambah-tambah pendapatan apa semua kan. Jadi Okey, ingat kepada para penonton, nanti kita akan share TikTok, Instagram dan Facebook akak ni. So jangan lupa follow, like dan share, okey? Pada bulan Ramadan ni, upload dan akak untuk beri manfaat kepada orang di luar sana, okey? Untuk lebih menghayati bulan Ramadan tersebut. itulah dalam fikiran pada bulan Ramadan ni akan nampak infak. Yang nak menginfak pada bulan Ramadan boleh terus hubungi Kak Mas supaya Kak Mas nanti boleh terus mengagih-agihkan infak daripada pelanggan-pelanggan Kak Mas. Jadi dengan harga pun Kak Mas akan bagi harga yang sangat istimewa Okey, pada bulan Ramadan itu. Ingat siapa yang nak samurai dua, okey, ataupun apa-apa menu yang Kak Mas nak infak, tahu je Kak Mas, okey? Kita akan pastikan sumbangan anda dari infak yang anda sumbangkan itu pahala. Apa ni sampai kepada seluruh umat sesiapa yang berpuasa pada hari itu. Okey. Raya nak bagi teka-teki sikit pada semua. Hari raya teka-teki. Ada lagi yang ketiga. Hari Raya Aidilfitri di bulan Syawal. Salat. salah. Salah. Betul lagi. Kalau hari raya Aidilfitri di bulan Syawal, Di bulan bulan Mac. bulan April. Bulan raya. tak tahu. Tak tahu. Salah. Apa di bulan di bumi lah. Oh, okey lah, boleh. Hari Raya puasa di bulan Di bumi lah. di bumi. Okey. Kita nak raya di bulan. Okey, boleh. Cuma kita menjadikan bulan Syawal sebagai penunjuk untuk celebrate di bumi. Okey, boleh. Biasa. Betul. Kita tak raya di bulan kan? Kita raya di Kita bumi. raya di bumi, tapi bulan kat Syawal. Kita tak kena. Boleh lah. Boleh lah pakai. Okey, so itu saja. Ada soalan? Next? Okey. So kita hari ni kita fokus santai petang ini dengan sesi bergambar dan juga apa pertanyaan boleh ajukan terus soalan di dalam media sosial ini. Okay, so stay tune. Assalamualaikum. Bye. Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa. Okay, that's it.